macam biji selasih. Macam biji selasih. Jom Mimi. Mimi ni kita nak buat lion cat. Jom Mimi. Macam tu. Mimi ni dia nak buat lion cat disebabkan kutu terlampau banyak. Sampai bersepah-sepah kutu. Okay. So kita tengok sikit keadaan bulu dia. Kalau kita tengok ni, kita selak ni. Oh, banyak. Banyak ni. Oh, banyak sangat. Terlampau banyak ni. Kita sikat dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni. Ini keadaan yang kita dapat sikat ni. Oh, lompat-lompat. Kutu yang macam tu guys, dia suka lompat. Kita buat kat sini. Kita potong kuku dulu. Sebelum layan kat kita potong kuku. Sabar Mimi. Ya. 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 Jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyatnya. Tengok ni guys. Ini sisa-sisa kutu guys. Dia jadi makanan kutu-kutu baru nak makan, nak hidup kan. Kalau basuh ni berdarah ni. Kucing yang ada masalah kutu biasanya dia akan ada habuk-habuk ni lah. Kejap Duduk diam. Sekejap. Mimi kejap Mimi. Mimi kejap. Banyak sangat kutu tu. Oh ni banyak ni. Banyak ni. Mimi duduk diam. Banyaknya kutu dia. Gatal. Sabar. Sabar je. Kutu banyak ni. Kejap. Diam. Okay, Mimi. Okay. Bangunkan dia sekejap. So ini Mimi, kita dah siap lion cut dia tapi tak betul-betul kemas lagi. Kita akan sambung lepas dia dah siap mandi. Sebab dia terlampau gatal, tengok ni. Kutu-kutu yang masih ada kat badan dia. Banyak ni, banyak. Okey. Bayangkan dia terseksa macam mana Banyak ni. Tengok kat bawah pula. Oh, banyak sangat. Kalau kes ada banyak kutu macam ni, tak lion cut pun tak apa. Tak semestinya lion cut. Lion cut ni bukan solusi tak akhir. Kita boleh je buat mandian untuk matikan dulu kutu-kutu ni supaya kutu-kutu ni dia tak menggigit dan dia tak membiak lagi dah. So kita akan buat rawatan kutu lah lepas ni. Okey, jom. So kita akan buat mandian kutu dulu untuk dia. Sebab kutu banyak sangat, baru kita bersihkan bulu dia. Okey, so ini dergal hobi, bancuhan dergal hobi. Fungsi dia untuk kita matikan kutu-kutu ni. Oh, kencing pula. Kencing dululah. Kencing dulu. Habiskan kencing. Sabar adik. Adik sabar dulu. Kepala. Yang ni kena ratakan Bancuhan shampoo dergal hobi ni kita ratakan daripada kepala sampai hujung ekor. Kutu suka menyorok sini ni. Sini kena sental detail macam ni lah. Dengan bawah perut dia semua sampailah kutu betul-betul mati. Kalau kita buat lion cut senang sikit lah, kita nak ratakan. So air darah. Kita tunggu 5 ke 10 minit supaya kutu tu betul-betul mati. Okey, sekarang ni dalam fasa perapan. Kalau kita buat mandian kutu ni, masalah kutu akan settle. Tak. Jawapan dia tak. Okey. Okey, kita buat mandian kutu, kita buat rawatan kutu ni, kita nak pertamanya kita nak hapuskan dulu induk kutu-kutu yang ada kat badan kucing supaya kutu-kutu tersebut tak membiak dah. Yang kedua, kita tak nak kucing gatal. Shampoo ni dia tak boleh matikan telur-telur kutu. Telur-telur kutu tu dia akan menetas dan membiak lagi. So kita kena buat rawatan susulan, pakai ubat kutu kat tengkuk. Dalam masa sama dekat rumah tu kena buat pembersihan, pembasmian supaya kutu-kutu yang ada kat rumah tu tak naik balik dekat kucing. Okey. Dan waktu kita buat mandian ni pun kadang-kadang kutu dia boleh masuk tau dalam lubang telinga, dekat hidung, kat mata. So kita tak adalah 100% boleh matikan terus. Kalau boleh matikan 100% itu rezeki lah. Kutu ni nampak ni. Ni.
macam biji selasih. Macam biji selasih. Dah mati ni. Now kita bilas dulu. Kutu yang melekat tu biar je. Dia akan jatuh waktu dia kering nanti. Okay, Mimi. Kita bersihkan. Kutu-kutu tu dah mati dah. Rasa tak? Oh, bestnya buih. Kita bilas sampai bersih semuanya. Oh, dah siap dah. Kita kering dulu Masuk. Masuk. Boleh? Up. Okay dah. Pandai ni. Okay. So ni keadaan Mimi lepas kita dah mandikan dia. Bulu dia dah bersih. Kutu-kutu yang tadi masih ada lagi sisa sikit-sikit. Kita akan buang nanti. Tapi kita kena touch up sikit lah. Belum Mimi. Sabar. Awak nak pergi. Duduk diam.